Aku. Satu pertembungan legenda. Berkik bertampar dengan amarah. Jangan main ket ya. Sesetin. Pertembungan yang bisa menyengat penuh kepedasan. Juga malah aku sedikit. Ada menetap pedas di aku. Dua mahaguru kungfu beradu kebatinan, menguji kekuatan. Mereka bertendang, berkik, bertampar, entah habisnya pun tak tahu. Oi, bisa. Aku rasa kau pedas sangat. Bisa. Kau jadi. Ringkit kau. Macam bisa menyengat tak? Oh, main kasar bayar. Sabar je. Boy, terengah. Boy, aku ada ambil kau. Wah, itu gak. Takut tak? Sikitlah. Pedas kik, pedas menyengat. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Welcome back to Pedas Kick Podcast. Bukan pedas-ki Bukan. Kali ni kita bawakan Pedas Kick Podcast. Sebabnya nampak sos-sos yang ada kat depan ni. Terberak lah koma semua nanti. Kena makan, kena minum ke apa ni? Kalau boleh togak. Okey lah. Malam ni sebenarnya Pedas Kick Podcast ni macam biasalah, kita punya objektif kita adalah untuk menyentuh isu-isu generasi pada masa kini, ya, sosial masyarakat pada masa kini berkenaan dengan budaya mereka macam mana dan sebagainya, generasi kita pada masa kini, ya. Okey, tapi sebelum tu saya nak tahu nama dulu abang. Okey, saya Boleh perkenalkan dengan audience sikit? Okey, nama saya Amirul. Saya bekerja dalam bidang retail lah sekarang ni. Okey, abang. Saya Aiman. Bekerja, tak tahu nak cakap yang main kerja tu apa lah, tapi bekerja dalam bidang, senang cakap, building maintenance lah, macam tu. Tapi banyak kerja-kerja lain jugalah. Bagus. Kerja-kerja macam tu. Okey, baiklah. Saya tak nak cerita panjang. Sebabnya kalau makin panjang, producer marah. Takut 3 hari Makin melerit. 3 hari. 3 hari. Pernah ada buat sekali seminggu. Oi, panjang sangat tu. Panjang sangat. Takut yang ni sebulan. Yang ni sebulan. Kalau seminggu habis semua sos. Betul. Okey, baiklah. Kita nak terus jump kepada isu sosial budaya masyarakat pada masa kini. Kalau Abang Mirul kan? Abang Mirul melihatkan generasi orang kata Gen Z lah pada masa kini. Ya, melihatkan bagaimana sosial mereka pada masa kini dan juga pada zaman abang dahulu. Okey. Pada zaman dahulu 90-an, bagaimana abang tengok sosial mereka? Dengan sekarang ni ada gadget, ada telefon, masing-masing sekarang memang anak-anak kecil pun purata dia orang pun dah ada telefon sendiri kan. Jadi kita nak tahu macam mana, apa perbezaan generasi pada masa kini, generasi Gen Z lah orang kata, dengan generasi pada zaman abang dahulu, macam mana perbezaan dia? Okeylah. Macam yang tadi saudara host sebut, pasal gadget. Betul lah, gadget ni memang banyak mempengaruhi pembesaran Gen Z lah. Sebab gadget tu memang banyak pengaruh. Bukan apalah, sebab bila dia tengok orang, orang macam ni, aku nak kena macam ni. Tu yang wujudnya satu benda yang dipanggil FOMO. Fear of missing out. So bila dia tengok, orang ni aku nak kena juga ni. Padahal sebenarnya benda tu tak keperluan dia pun. Mereka semua nak bersaing lah. Tapi sebabkan FOMO tu, dia takut macam, orang buat tak ke aku tak buat. So dia terikut-ikut, dia bandwagon benda tu. Dia orang kira distract lah benda tu juga. Padahal benda tu tak penting pun. Tak ada kena-mena tau. Macam tu lah. Okey, faham. Pada pendapat abang macam mana bang? Okey, pada aku lah Boleh. Okey. So pada aku, benda ni dia ada yang baik, ada yang tak baik lah. So depends pada masing-masing punya, macam mana nak cakap, penggunaan lah kan. Masing-masing punya penggunaan. So pada aku, kalau pada aku pula, gadget ni bagus. Pada zaman macam pada aku dulu kecil-kecil apa semua kan, kita tak ada gadget lah. So bila aku dah macam gini sekarang, so bila keluar je gadget macam gini, pada aku benda ni berguna. Sebab okey, macam aku ada banyak side job aku. Aku ada buat MC, ada buat DJ dan sebagainya lah, kerja-kerja aku yang lain. So benda ni membantu. So dekat situ aku sekarang, kita ada TikTok, kita ada apa dan sebagainya lah kan. So dekat situ kita boleh belajar macam mana kita nak baik kita punya nak cari ilmu lain kan, macam mana aku nak tambah baik aku punya pengecaraan dan sebagainya lah. So macam itu pada aku, benda tu okey.
Tapi bergantung pada kita punya Penggunaan lah, macam mana kan. Betul. Dah sebab kita tengok generasi-generasi pada masa kini pun IQ dia orang ni lagi tinggi daripada Betul. kita sendiri kan. Betul. Capaian dia lebih jauh. Betul. Sebabnya di usia kecil dia orang pun dah pandai nak tengok YouTube kadang-kadang, nak tengok kartun kan. Jadinya benda-benda macam tu. Zaman kita dulu pun kita nak jumpa benda ni pun kita kena pergi sisi kan dalam dulu kan. Balik sekolah pergi sisi. Betul. Paling kuat Mandi itu parit je, tak? Mandi parit tak? Itu confirm lah. Jangan cakap terkejut kaki luka kan. Ah. Tapi itulah sebenarnya seronok dia kan. Betul. Dia, itulah perkembangan zaman lah. So benda ni sama juga macam kita seronok kita zaman time macam tu kan. Zaman sekarang punya budak pula seronok dekat gadget. Betul. Main game sama-sama kan. Betul. Tapi itulah masalah dia pula bila main game kau lepak sama-sama tapi semua ada handphone. Dia tak ada borak. Itu Tak ada yang borak benda-benda yang lain. Dia jadi bosan lah. datang melepak tapi semua mengadap handphone. Tak ada Dulu perbualan. kita orang tak ada zaman handphone ni. Kita nak cari member datang rumah je macam tu kan. Sekarang kita datang rumah, kalau tak ada handphone nak datang rumah member kita belum tahu member kat rumah gitu lah. Betul. Kan. So nampak tak Zaman dulu naik basikal tengok mana basikal banyak kat laman, semua kumpul kat situ. Macam tu lah. Saya rasa sebab tu generasi dulu ramai yang kuku tak? Sebab dia orang buat exercise nak pergi ke rumah tu nak tengok. Boleh jadi. Mungkin lah. Sebab tu peningkatan kadar obesiti tu sekarang ni meningkat. Betul. Macam saya pun ni macam agak besar. Kita podcast pun sambil makan. Betul. Menyamah lah dulu. Kenapa Nampak? kau tegur? Dia dah buka. Kita macam biasa lah bang. Nak kena rasa juga. Aduh, hai. Tak boleh. Ni tahap berapa? Ni tahap berapa? Yang ni ni level paling tinggi lah saya bagi ya. Oi, terus level. Bagi rasa dulu. Rasa dulu. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Okey, tapi sambil-sambil abang makan lah saya nak tanya beberapa soalan lagi yang mungkin orang kata tu dia lebih menyentuh soal generasi. Ya. Kalau kita melihatkan pada masa kini, adakah media sosial tu, orang kata tu gadget tu, dia banyak lebih kepada positifnya ataupun lebih kepada negatif dia? Sebabnya, yalah, kalau mak ayah zaman sekarang ni kita tengok, kalau bagi handphone tu, orang kata nak buat diam. Betul. Sebabnya tak nak bagi pergerakan banyak ke bayi tu ke apa kan. Bagi gadget. Betul. Kalau zaman dulu, zaman pula. Saya dah cakap Jawa pula. Kalau zaman dulu. Faham. Kalau zaman dulu, mungkin ada kaedah-kaedah dia yang lain untuk nak diamkan ke apa ke. Abang rasa macam mana? Adakah media sosial ni sekarang ni ataupun gadget dia memberi lebih banyak perkara positif ataupun perkara yang negatif? Okay. So pada pendapat aku lah sebab aku pun dah ada anak sendiri kan. Okay. Benda ni ada bagus dia, ada tak bagus dia lah. So sometimes benda tu berguna juga macam tu aku kan. Macam kita buat macam gini, so aku bagi handphone anak aku kan. Tapi kita kena jaga penggunaan tu lah. Dia ada boundary dia lah maksudnya. Kita mesti kena ada benda tu juga. Sebab banyak kebaikan yang aku nampak bila bagi gadget dekat anak aku. Contohnya dari segi pembelajaran. So dia boleh belajar. Dia sebelum pergi sekolah pun dia dah tahu dah A sampai Z. Dia dah tahu tambah tolak semua, dia dah tahu matematik. So producer suruh makan. Rasa. Yang ada sos ni sedap ni. Producer potong. Tengah sedap tau. Orang tengah sedap. Dia tengah pam tu. Apa kita makan dulu. Okey. Mana tahu boleh jadi pedas lagi. Bismillah. Begitu. Okey, boleh sambung? Dah senyum. Sikit lagi tu. Sampai kat mana tadi? Sampai Penggunaan gadget. Okey tu lah. Macam cakap, bagus je kat situ. Sebab untuk tengok kartun tu, semua okey pada aku. Pada aku sekarang ni, zaman sekarang, kita memang kena bagi juga. Kalau kita tak bagi, anak kita punya perkembangan pula tak sama dengan kawan-kawan. Dia akan ketinggalan. Okey, contoh kita tak bagi anak kita tengok handphone langsung. Bila balik rumah mak kita, balik kampung kan. Sepupu-sepupu dia semua tengok handphone apa semua. Jadi anak kita tak tahu benda tu apa tau. Tertinggal. So anak kita akan tertinggal juga kat belakang. Kena kawalan. Yes. So benda ni ada tak bagus, ada bagus, ada tak bagus juga. So macam aku cakap tadi tu lah. So kita kena jaga juga apa yang dia buat dengan gadget tu. So benda tu kawalan antara kita juga. Betul. Macam saya sendiri pun, saya orang kata tu generasi Z jugalah. Ya. Baru 20-an. Saya muda lagi. Tapi saya pun masa kecil saya pun saya tak banyak berkembang dengan gadget. Sebab itulah saya orang kata tu kita ada zaman best je. Maksudnya mandi sungai, ya, terjun dalam parit dan sebagainya. Ada masa rasa. Betul. Masih ada rasa lagi. Ada lagi lah. Sebabnya saya tidak dibesarkan, orang kata tu tidak dibesarkan dengan telefon, gadget. Saya dapat gadget pun pada usia saya waktu tu 16 tahun lah. Sebabnya tu pun waktu pandemik kan. Jadinya saya dibekalkan dengan telefon untuk PDPC secara online macam tu. Jadi abang lihat pada masa kini lah kan,
generasi-generasi yang ada ni, kita nak sentuh daripada segi nilai dan juga adab dia lah. Okey. Ya, adab generasi pada masa kini. Baik. Sebabnya kalau kita tengok dekat medsos ataupun media sosial Nurtizen yang ada sekarang ni, dia orang kata tu Nurtizen. Nur belum dapat hidayah lagi. Jauh lagi lah ni. Ni Nur, sana Hidayah. Dia orang jauh macam tu. Lengkap. Makan. Ada host tak payah makan? Saya puasa. Ini tidak ada. Okey, jadinya abang melihat generasi pada masa kini daripada segi adab mereka. Ya, kalau kita tengok adab-adab mereka tu kadang-kadang disebabkan dengan gadget. Kadang-kadang dekat TikTok, kalau saya sendiri tengok kan, dia orang tak ada tapisan-tapisan ayat. Maksud dia daripada segi penggunaan BO, TED, tu lah kan. Benda-benda macam tu lah kan. Dia akan merangsang kepada perkembangan minda anak-anak muda pada masa kini kan. Jadinya abang lihat perkara tu, adakah daripada segi adabnya generasi pada masa kini, adakah dia orang ni biadab ke, macam mana ke? Dia sebenarnya biadab dan kasar tu dipisahkan dengan satu garisan yang sangat halus. Kadang-kadang bagi mereka mungkin just macam Tak cukup pedas aku gurau kasar. Pedas Kau, dulu. aku tengah cakap kau makan. Mungkin bagi diorang benda tu normal. Memang ni gurau-gurau kasar je. Tapi bagi generasi yang ke atas mungkin nampak macam biadab. Tapi memang betul kadang-kadang ada cara mereka, pendekatan mereka ni agak kasar lah. Tapi itulah, setiap generasi cara dia memang berlainan. Yalah, kalau nak tengok macam, okay lah, aku ni Gen Y. Gen Y. Okay. Gen X dengan atas lagi, mungkin cara percakapan dia pun lain. Berbeza Sebab kan? aku sendiri ingat tau, pada waktu aku sekolah, aku sendiri pun macam, aku rasa aku berbual dengan kawan aku tu biasa. Bergurau-gurauan, sekali mak aku marah. Apa pasal kau cakap ni? Bagi aku rasa macam, aku buat normal je rasanya. Mungkin itu juga yang dialami oleh generasi Z sekarang lah. Faham. Mungkin itulah. Mereka dah terbiasa. Macam, aku tak tahulah. Ini apa yang aku nampak dekat media sosial. Zaman sekarang ni, girlfriend dengan boyfriend, berbual pun kasar. Betul. Itu pedas. Dia lah. Kena makan dulu. Makan dulu, Man. Bagi kita nampak macam apalah kau gurau-gurau, bodoh lah kau kan. Dia cakap itu boyfriend and girlfriend. Kalau benda tu jadi normal kan. Bagi dia normal. Bagi kita macam apa benda lah kau boyfriend girlfriend macam ni gaduh. Kau aku bodoh. Dia umpama menjadi zikir harian. Dia makanan harian mereka. Dia dah ratib benda tu biasa. Dulu kalau kita cakap aku pun kita kena marah. Betul. Cakap aku pun kita kena cubit. So beza lah. Betul. Dengan kawan-kawan kalau tersebut aku depan mak bapak, kena marah. Betul. Kalau cakap orang kata tu yang paling tak kasar lah, bangang ke apa ke, pun tak kena marah juga. Kena marah. Kan? Sekarang ni kadang-kadang dengan budak-budak, lah bodoh lah kau. Mak kau benda tu jadi macam biasa. Benda biasa je. Kadang-kadang ada juga di kalangan dalam keluarga tu sendiri pun dia orang bercakap dengan kasar kan. Jadinya dia orang membawa environment tu dalam keluarga, dibawa keluar. Jadinya dia orang rasa benda tu macam dah biasa. Dia sebenarnya satu lagi macam ni lah. Betul. Kalau kita dah terbiasa dengan benda macam ni pun, tapi kalau kita biasakan benda ni daripada rumah, cara kita bercakap dengan anak macam itu kan, so anak akan nampak sendirilah benda tu macam mana bapak kita berbual macam ni kan, tak ada sebut aku, so dia akan ikut benda yang baik tu lah. So dia akan nampak dari situ lah. Betul. So sebenarnya benda daripada rumah juga lah. Betul lah. Pendidikan pertama adalah daripada rumah, daripada mak ayah. Betul. Itulah dia. Abang dah mengalami ke kena maki ke? Banyak kali lah. Ada je kan budak-budak tiba-tiba datang tu maki kita kan. Baru kita nampak lah benda ni kan, mungkin sebabkan gadget ke, dia terbiasa macam ni ke, mungkin kat rumah betul. Family dia pun jenis macam tu kan. Kejut kan, memang pernah kena dengan budak sekolah rendah maki kita kan, macam alah apalah uncle ni bodoh macam benda tu macam tak ada apa benda ke sekarang ni kan. Tapi mak bapak dia relax mak bapak dia tengok macam satu benda yang so sebab kita ni terlalu tinggi kita punya husnuzon, so kita fikir benda ni okey kot, family dia okey kot. Mungkin dia orang dah terbiasa kan benda tu. Tapi kalau saya panas bang. Betul lah. Terajang pun insya-Allah. Tapi kita kena fikir juga kan. Betul lah. Masing-masing ni lain kan. So orang kata tu Malaysia kita ada undang-undang. Kalau kita nak buat apa-apa pun mesti berbalik kepada undang-undang yang cakap kan. Tapi aku nak cakap tambah sikit. Tapi itulah macam Aiman cakap, kadang-kadang benda ni datang dari rumah. Benda ni lah yang kadang-kadang bila buat aku fikir, kadang-kadang aku kecewa juga dengan generasi aku sendiri, Y dengan X ni. Sebab generasi X dengan Y ni lah mak bapak kepada generasi Z. Betul.
contohlah macam zaman aku sekolah dulu. Kalau cikgu marah pukul, kita takut nak cerita kat mak bapak kita. Kalau cerita kat mak bapak, pagi tadi kena rotan dengan cikgu. Memang kena Kita kena balon. hutan balik. Memang kena balon. Betul. Lagi teruk. Zaman sekarang, kalau anak murid ni balik rumah mengadu mak bapak, pak, cikgu pukul. Mak bapak tu pergi serang cikgu. Betul. Tak serang pun ni. Ah, Gadget viral. Viral satu Itu yang Malaysia kan. kadang-kadang macam sedikit mengecewakan jugalah Betul. aku sebagai generasi betul. yang mak bapak kepada Gen Z ni kan. Macam Kita nampak benda kenapa jadi macam ni kan? sebab Sedangkan kita dulu macam tu kan. kadang-kadang tengok kawan-kawan sendiri pun macam tu. Betul. Dalam grup-grup kan dia cakap, anak aku kena macam kau dulu pun nakal lah kena kan. Sama je. Betul. Tapi kenapa kau marah bila anak kau kena? Tapi disebabkan ada satu peranti itulah. Dia orang ni orang kata tu ada orang kata tu platform dia orang nak Betul. kongsi dekat mana. Tapi dengan niat dia orang sebenarnya nak backup anak. Tapi at the same time Itu kita tak salah fikir lah. kan. Itulah. Tapi mungkin betul lah. Macam apa yang aku pernah baca, kadang-kadang ialah kita macam aku dengan Aiman kan, zaman dulu kena pukul dengan cikgu semua. Ada orang boleh terima, kadang-kadang kita dah besar, alah cikgu, kau ingat lu cikgu tu pukul kita. Tak semua orang boleh terima. Ada betul. juga yang macam, ada ni memang pengalaman aku lah, kawan aku kan. Dia berdendam dengan cikgu yang pukul dia tu. Sampai sekarang. Ada. So mungkin dia lah antara mak bapak yang bila anak dia kena pukul, Dia tak dia, boleh. dia tak boleh terima. Mungkin jugalah. Dia tak Dia- nak anak dia rasa macam apa yang dia rasa. sensitif betul. lah. Tapi susah juga kalau ada mak ayah macam tu. betul. Kan. Macam mana nak membetulkan Betul. budak tu di sekolah. Dengan Sampai dengan kan. Gen Z sekarang yang pengaruh daripada gadget, daripada media sosial. Betul. Dapat pula yang mak bapak yang berperangai macam tu. Itu yang menjadikan benda-benda macam ni lah sekarang. Faham? Yalah kalau kita melihat pun generasi pada masa kini daripada segi adab dia orang tu memang out lah. Sedikit kasar lah. Sedikit Sedikit kasar lah. kasar. Walaupun tak semua lah ada. Mungkin daripada segi peredaran masa ataupun peredaran zaman tu disebabkan tu lah orang kata tu generasi pada masa kini ni dia orang lebih manja kan. Dia orang lebih manja sebabkan ada gadget dan sebagainya. Tapi abang rasa kan pada pendapat abang kan, adakah diorang ni sebenarnya nilai diorang ni boleh dibentuk ataupun adab diorang ni boleh dibentuk di luar persekolahan? Maksudnya bukan bermula daripada sekolah, maksudnya bermula di environment luar itu. Adakah adab diorang tu boleh dibentuk? Boleh sebenarnya. Benda bab membentuk manusia, membentuk orang sebenarnya, dia tak pada sekolah aja. Betul. Kadang-kadang betul. Saya pernah macam kes, ingat tak dulu kes yang budak-budak naik basikal kena langgar dengan orang. Oh ya. Dia salahkan cikgu. Yang dekat Kat JB. JB. Lepas tu baca statement, diorang salahkan cikgu. Kenapa salahkan cikgu? Pembentukan anak tu bukan dekat sekolah aja. Terletak pada mak bapak juga. Ni semua terletak pada mak bapak lah. Cuma yelah macam saya sentuh kes kena marah dengan cikgu kan. Yelah mungkin ada orang cakap macam budak-budak zaman sekarang manja. Gen Z ni. Dah grad minta gaji tinggi. Demand. Demand. Pedas. Makan man. Aku yang bagi pedas tu. Pedas. Makan man. Tapi Saya dah makan lah. Tapi dari segi positifnya, kita nampak Gen Z ni, dia tahu nilai diri dia. Dia tahu nak letak value dia. Takkan aku dah belajar, dapat ijazah, aku nak gaji 1,500. Betul? Dia mesti nak demand. Sebab tu, bila tanya, diorang akan jawab 3,000, 3,500. Sebab dia rasa itu nilai dia. Betul. Dengan keadaan ekonomi sekarang kan. Betul? Itu satu kelebihan Gen Z lah, yang saya rasa diorang ni, mungkin orang cakap outspoken, tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu nampak macam keras. Nampak orang akan macam lah baru grad minta mahal. Tapi that Itulah is the reality. reality. Hakikat dia pada masa kini kan. Zaman sekarang kalau gaji bawah 2,000 mana nak hidup? Betul. Betul lah dengan dia minta 3,000, 3,500 tu. Betul, dengan ekonomi Tak salah, dengan ekonomi zaman sekarang ni macam mana kan. Bagi apa saya semua tak salah apa yang dia cakap tu. Cuma itulah macam mungkin kadang-kadang cara dia bercakap lah. Macam saya cakap lah. Kadang-kadang macam saya dah belajar lebih takkan nak gaji murah. Betul. So kita nampak macam kasar, tapi bila kita kaji realiti tu Betul. betul. Cuma cara percakapan dia orang tu. cara percakapan itu kekurangan mereka Antara lah. cara percakapan ataupun penerimaan kita sebenarnya. Itulah. Penerimaan Betul, netizen ni betul, lah betul. kan. So kita rasa macam dulu aku belajar ijazah gaji macam gini je kan. Dulu zaman 2000 Yes. pun zaman-zaman abang pun mungkin gaji 1,500, 1,600 tu dah kira the top lah kan. 20 Tinggi tahun lah. lepas okey lah. 20 tahun lepas okey lah. Tapi Sekarang nak samakan juga kan. Rasa macam tak boleh lah Betul. kan. Tak Betul. patut lah. Cuma cara tu lah cara. okey. Tak apa, kita berhenti seketika. Ya. Pedas tak?
Kalau tak pedas saya tambah dah. Tambah Ha? Tak apa, tak apa. Dah, dah. Okey, tak apa. Kita kembali lagi di dalam Pedas Geek. Awak semua suka makan snack tak? Sebab dekat tangan saya ni ada satu snack yang bernama ML Stick. So basically ML Stick ni dia ada 3 jenis perisa tau. Dia ada spicy cheese, BBQ and sweet corn. And kalau awak nak tahu, ianya datang dengan 2 saiz iaitu mini pack dan jumbo pack dan harga dia sangat murah. So kalau awak nak tahu berapa harga dia, jangan lupa follow ML Stick HQ. Ingat, ML Stick reach us. Bye-bye. Welcome back to Pedas Geek Podcast. Pedas Geek. Pedas menyengat. Bisa pedas. Yes, bersama saya Luqman dan juga Abang Mirul dan juga Abang Aiman. Ya? Betul. Kita nak segmen kedua ni, kita nak sambung balik kepada generasi sekarang ataupun Gen Z lah, senang cerita kan. Demand kepada gaji, reality ataupun ilusi. Okey lah. Macam saya cakap tadi, ada yang betul, ada yang tak. Tapi itulah, kalau bila dia demand, dia nak gaji tinggi, maknanya dia kena bagi kerja tu pun dengan apa yang dia dibayar lah. Yeah. Tapi kadang-kadang, ni lah problem dia. Sebab dia Ini yang pedas. makan dulu. Tambah lagi. Makan dulu. Kalau buka lagi. Tak apa, buka je. Tak apa. Buka. Alamak. Baik, aku Okey, sama je. Tak apa, sila. Okey. Itulah bila dia demand gaji yang tinggi, tapi dia berkira bab kerja. Sebab bukanlah kita nak cakap apa, tapi kita sendiri pun masa mula-mula kerja pun, kerja daripada yang level bawah sampai ke atas semua kita buat. Tapi bila dia bagi dia macam dibayar gaji 3,000, takkan aku nak buat kerja apa level-level rendah, susun-susun barang apa semua ni. Betul. Itu yang menjadi masalah pula. Oi, dah cukup. Dia tak nak keluar tu tak apa. Dia Itulah payah pula nak keluar. tak apa. Okey, tak apa. Ambil yang tak pedas. Okey. Tak apalah, nantilah kita sambung kan. Okey. Bang Aiman pula. Sambung. Kat mana tadi? Pasal Dia kira buat kerja. Okey. kita buat kerja. Benda ni sama jugalah apa yang Mirul cakap tadi kan. Kau nak gaji tinggi. Tapi kau tak nak buat kerja daripada bawah apa semua kan. So sebenarnya pada kita sebenarnya mungkin benda ni biasa lah kan. So kita buat kerja berat macam mana pun gaji dapat macam gitu pun kita dah rasa okey lah. Tapi macam Mirul cakap tadi jugalah. Zaman sekarang ni sebenarnya betul juga apa yang dia cakap, dia boleh demand sebab kerja apa semua kan. Tu betul. Tapi jangan sebab dia demand tapi nak kerja relax. So benda tu tak kena lah. Maksudnya dia orang ni apa yang dia minta dengan apa yang dia bagi tu tak sama. Tak sama. Tu yang menjadi ni. So Jadi dia tak problem banyak kat gaji, dia sini. pergi take ke kan. Nak makan gaji je kan. Tapi kerja duduk relax kan. Tak nak buat kerja berat sikit tak nak buat. Itulah Benda dia. tu. Faham? Kita pun tengok kan generasi masa kini yang orang kata tu lepasan SPM kerja kilang tapi demand gaji nak 2,000, 2,500. Betul. Saya ada juga kawan-kawan saya yang macam tu. Bila saya tanya lepasan SPM kan, sebab saya pun lepasan SPM dulu tapi saya dah sambung belajar, tapi saya tanyalah kepada kawan saya, kenapa tak kerja? Dia tak nak sambung belajar, kenapa tak nak kerja? Gaji tak cukup. Gaji sedia ada tak cukup. Lepas tu saya cakap, macam mana nak cukup? Sebabnya ialah memang kau tak ada that kind of qualification. Kan? Kita kena terima lah kan benda-benda macam tu kan. Itu yang orang kata tu manja dan juga demand. Generasi pada masa gini kan. Jadi kalau macam itu dia bukan manja, dia malas. Malas. Betul. Lebih pedas je malas lah. Panas sila. Bodoh. Silent please. Dia kena macam tu. Saya tambah sikit lagi lah. Bab yang tadi tu lah. Satu masalah pula Gen Z ni kan, bila pasal gaji ni semua kan, kadang bila dia dapat income banyak pula, dia menunjuk. Ini problem yang jadi masa zaman PKP. Masa ramai-ramai jadi rider, budak-budak SPM semua jadi rider, buat job, lepas tu tayang kat ni. Betul. Sebulan aku boleh dapat 6,000. Lagi tinggi daripada orang yang dijazah. Dia tak tayang pun dia main trader bang. Itu satu hal. Dia main trade. Itu pedas tu. Pedas. Okay, satu lagi ke. Salah satu punca dia pun, dia orang ni demand walaupun dia orang tak ada sesuatu, maknanya dia tak ada sijil, tak ada apa, tapi dia orang nak demand sebab gaya hidup pun dia juga. Sekarang trend kan, kerja hari-hari kalau boleh nak lepak kedai hipster. Betul. Kau tak ada apa-apa ni kan, kau sebabkan benda kau punya lifestyle tu,
Kau nak demand gaji. Betul. Sedangkan kau tak ada apa-apa. So satu masalah Itu yang kat macam situ lah. saya cakap tadi, FOMO dengan bandwagon. Dia tengok kawan aku makan minum Starbucks. Aku pun nak kena minum Starbucks kak. Kawan beli Mustang, dia pun nak beli Mustang. Tapi kawan kerja apa, dia kerja apa. Lepas tu Itu yang nanti membeza kan. nanti dia akan compare kan. Dia boleh takkan aku tak boleh. Nanti lepas tu mula buruk-buruk kan. Itu yang Tidak. jadi negatif. Ya, Banyak juga yang viral benda tu kan. betul. Kadang-kadang Basic RM1,500 kan. Basic kadang-kadang RM1,000. walhal ada yang lepasan grad 1 pun diorang ni gajinya dalam 2,000 lebih tapi beli kereta tu bulanannya yang lebih tinggi. Betul. Maksudnya nak bayar sewa rumah lagi, lepas tu nak bayar bulanan kereta lagi. Macam tu lah. PTPTN hutang pinggang ni. Tapi tak bayar tu. tak tahun bayar. ni dah start kena ni. Dia dapat free je. Habis lah. Pedah man. Makan Man. Makan man. Okay, lepas tu kalau kita tengok cara kerja, ya, orang kata tu work life diorang. Daripada segi cara kerja pun saya tengok generasi pada masa kini abang tengok macam mana. Sebabnya kadang-kadang kalau kita tengok dekat TikTok live ke apa ke, kadang-kadang diorang dekat kerja 7E pun buat live. Maksudnya daripada segi macam tu, mungkin bos diorang tak ada TikTok apa semua. Jadi bos diorang tak tahu. Kan? Jadinya perangai tu. Orang kata tu perangai tu. Pasal pasal lifetime kerja ni kan. Banyak agak nampak. Bukan benda tu dah jadi Pernah macam buat ke? tak pernah. Aja. Kau tahu TikTok lah. Kerja apa kerja? Wadidaw. Donut is donut. Tapi itu lain. Okay. Tu yang bab tu saya aku pun tak macam tak tahulah polisi company dia macam mana kan, macam boleh ke lifetime kerja. Betul. Kadang-kadang tapi diorang ni yang satu Gen Z ni, dia kadang-kadang dia main langgar je. Dia tak ada nak fikir apa, dia langgar je. Tu je satu. Diorang ni macam saya kata, diorang ni outspoken. Tapi itulah kadang-kadang ada yang pergi betul, ada yang tak betul. Macam tu lah. Macam juga bab satu benda lah yang bagi aku suka pasal Gen Z ni, pasal outspoken ni. Macam contoh, satu yang pasal gaji lah, satu lagi yang pasal work-life balance. Yang ni bukan nak ikat apa lah. Memang kita mungkin nampak macam Gen Z ni macam berkira kan. Macam aku masuk kerja 8, balik 6, balik. Kalau kita tengok untuk generasi-generasi ke belakang, masuk pagi, balik malam. Yang penting kerja siap kan. Tapi benda tu ada baik dan ada tak baik. Betul. Benda tu betul lah, baiknya boleh menunjukkan prestasi kerja yang bagus lah. Tapi dalam masa sama, itulah work-life balance tak ada. Betul. Tu yang wujud macam kawan aku sendiri lah. Dia cakap, pergi kerja, anak tidur. Balik kerja, anak dah tidur. Tu yang tak berapa baik lah. Bab Kadang-kadang tu Gen Z bagus. Yes, Bab dia tu lah. nampak benda tu. Dia nampak benda tu. Walaupun orang generasi lama macam aku ataupun Gen X akan cakap malas. Betul. Tapi bab tu betul. Kadang-kadang Sebenarnya betul. kadang-kadang benda tu pun memainkan emosi tau. Betul. Dia mengganggu mental kita. Dia orang kata tu akan jadi mental health juga. Kadang. Pasal ni pun betul. Gen Z antara orang yang faham pasal mental health. Kalau orang tak pernah fikir pun orang pasal tak benda fikir. ni, tak ada. Walaupun mental Gen Z ni gila-gila kan. bukan nak cakap apa lah. Gen X dan Gen Y ni, kalau kita cerita pasal masalah mental, benda alah kau ni tak strong lah bro. Itu ayat yang macam kau kena lah ni. Lagi-lagi kalau kita lelaki kan, alah apa ni nak menangis-menangis apa semua. Kita lelaki, jangan nangis, tak boleh cerita masalah. Tu masalah generasi lama. Tapi Gen Z lah bab tu dia bagus. Dia orang power lah kiranya. Dia lebih memahami lah bab-bab So kat macam sini tu. pula ada bagusnya juga gadget ni kat sini kan. Nampak benda ni tau. Betul. So salah satu kebaikan daripada gadget lah. So mungkin satu lagi pasal kerja tadi pun, mungkin kita punya life dulu dengan sekarang tak sama kan. Sekarang diorang contohlah dah terbiasa balik sekolah, kita dah biasa main phone. Produk sekarang Betul. balik sekolah Betul, dengan handphone. Kita dulu tak ada. Betul. Macam aku sendiri pun, ni cerita pengalaman aku lah. Okay. Bukan Boleh. aku bagus tak lah. Tapi sebab aku daripada sekolah dulu, tingkatan 1 pun, aku balik sekolah petang, pukul 6 tu, 6.30 ke pukul 6 dulu. Sekolah petang, lebih kurang macam tu kan. Balik tu, aku boleh pergi kerja kedai makan. Sebab aku nak beli sesuatu. Betul. Apa yang aku nak. Betul. Yes. Sebab tu, aku kena cari sendiri tau benda tu. Yang Macam ni sekarang, betul. Kita kena usaha sendiri kan. Betul. Sebab tu kita punya rasa berkira sangat tu kurang sikit dengan produk Gen Z macam sekarang. Betul. Mungkin dia orang terbiasa sangat kan. Okay, kau sekolah, mak bapak dah belikan handphone. Kau nak basikal, mak bapak kau Mungkin belikan basikal. itulah yang macam aku cakap tadi.
kadang-kadang generasi X dengan Y ni yang manja kan Gen Z. Betul. Dia sebab tak nak anak ada rasa macam dia. betul. Tapi sebenarnya benda tu ada bagus ada tak bagus. Dia ada memberi efek positif Betul. dan Ada ada negatif dia juga. efek negatif dia juga kan. Yalah sebabnya dulu zaman-zaman abang-abang ni juga pun yalah dia kena usaha. Kalau sekarang ni orang kata tu anak dia kena minta. Kan minta apa tu contoh macam nak telefon, nak basikal, baru dia orang dapat. Betul. Kan? Zaman sekarang macam budaknya lebih untung lah. Betul. Cakap nak makan KFC dapat. Dapat. Kita orang dulu kena tunggu birthday baru dapat. Betul. Betul. Setahun sekali. Sekali. Kadang-kadang kat sekolah macam sama. dua beradik. 2 kali. Anak ramai tak apa, adik-adik ramai. So itulah dia ada perbezaan ni lah kan. Sebenarnya dia macam mana nak share Rolek? Dia sebenarnya bagus lah. Dia tak nak anak kita rasa macam tu. Tapi betul. jangan selalu manjakan sangat. Jangan selalu fikirkan benda tu sangat. So kena ajar dia juga nak sesuatu kena usaha. Itulah dia. Benda tu lah. Yelah, dia macam apa yang orang putih cakap, kalau situasi sukar dia akan melahirkan manusia yang kuat. Yeah. Jawa kan? So sekarang situasi senang. So dia mewujudkan apa generasi yang mudah lah. Mudah lah. Bukan lemah, mudah lah. Mudah. Yelah tak apalah. Kita lepas tu saya pun nak bertanya juga. Orang kata itu nasihat kalau abang boleh berikan untuk generasi-generasi yang mendatang khususnya kan. Nasihat-nasihat yang abang boleh bagi, contoh macam daripada segi kata-kata ke apa ke, untuk generasi akan datang, apa yang diorang perlu bersedia? Maksudnya daripada segi ketahanan mental ke, daripada fizikal ke mereka macam mana? Daripada segi adab mereka? Okay lah. Kalau akulah, bagi aku satu je lah, cara komunikasi. Macam tadi tu lah aku cakap kan. Pandang kamera bang? Pandang kamera. Okay. Cara berkomunikasi. Lupa ada kamera. Lupa Lah. Ingat kita borak. Aduh, ada orang kat sana. Aduh. Bawa kita bertiga kat kedai mamak bang. Aduh lah. Tapi kedai mamak tak tarik. Okay. Dok channel tak ada. Mana producer? Pedas. Man. Pedas. Cara berkomunikasi lah supaya nampak apa tidak kasar. Macam tu lah. Macam aku cakap lah. Kadang-kadang mungkin dia rasa benda tu biasa. Tapi generasi sebelum ni rasa macam kau biadab. Cuma itulah. Perhalusi cara percakapan, komunikasi. Dan ni satulah. Kadang-kadang Gen Z ni dia punya cara apa? Cara dia bercakap tu macam mana cakap? Dia cakap dengan orang tua pun macam dia cakap dengan kawan dia. Betul. Dia main So benda tu dah tak ada gap dah. dia Cara macam berbual tu dah tak ada gap dah sekarang. macam kita kalau kita jumpa pakcik, khabar kita ada cara kita. kita tahu macam mana nak berbual dengan orang yang lebih Betul. berumur. Tapi dia orang kau Langgar je, 40 kan, 50 je. Selama dia je. Cik, gitu je kadang kan. So itu je lah bagi aku komunikasi tu lah. Sebab Betul. komunikasi ni penting. Itu benda pertama untuk kau mengenali orang. Kalau kau datang belum apa, kau pahal. So benda tu je dah tak. Balik batuk. Minum. So benda tu je dah bagi first impression yang tak baik. Tu je lah. Sebenarnya kau tinggi macam mana pun adab kau tak ada. Betul. Tu benda yang first sebenarnya. Nasihat abang? Okey, macam pada aku pula. Tadi kat mana tadi? Nasihat untuk generasi yang datang. Okey. Macam mana? So first kali yang paling penting sebenarnya dalam hidup, first kali mental lah. Mental kena paling kuat. Kau terlalu sangat follow pada medsos sangat pun, terlalu ikutkan sangat trend pun tak boleh jadi apa sangat. Yang trend, yang mental bandwagon. ni sebenarnya pada diri sendiri. Kita tak perlu ikut orang. Sekuat mana kau itulah kau sebenarnya kan. Betul. Kemudian yang penting pada aku, mungkin ada orang fikir, setiap orang pun mungkin kalau aku duduk rumah je pun mungkin ada satu kerja datang ke aku sendiri ke kan. Aku nak cari kerja yang aku nak macam tu je. Tak boleh lah. So satu benda yang kita kena fikir adalah arah tu akan wujud bila ada pergerakan. Dan satu lagi, bila kita rasa kita duduk dalam satu kumpulan tu kita yang paling pandai, maknanya kita duduk dalam kumpulan yang salah. So macam mana kita nak tahu benda tu kan? Faham tak? Maksud aku kalau kita duduk macam ni kan, so aku dah paling power. So aku sebenarnya tak boleh duduk kat sini. Aku kena duduk kat tempat lain. So untuk aku rasa aku ni paling bawah. Macam mana aku nak jadi Macam tinggi? mana nak Dia grow? compete lah. Macam nak grow. So kita tak boleh duduk dalam circle yang sama lah. Yang paling penting sebenarnya zona nyaman. Itu yang paling jahat. Comfort zone lah. Comfort zone tu jahat. Itu English lah. Yes. Betul. Jauh ni kurang sikit. Tak apa. So comfort zone ni sebenarnya bahaya. Jangan, ada orang pula
okey, dia dah dapat kerja apa semua kan. Tapi dia stay kat situ je. Gaji dia macam ni. Tak kisahlah. Basic dia macam ni kan. Dia okey je kerja sampai ke sudah dekat situ je. Dia takkan bergerak. So, aku cakap jangan, kena jaga comfort zone tu. Zona nyaman tadi tu lah kan. So, aku lebih selesa ayat tu lah. Penggunaan ayat tu sukalah ya. Benda tu kena jagalah. Tagline lah. Sebab, tagline. bila kita terlalu selesa sangat dengan kehidupan kita pun tak boleh jadi apa. Kita tak boleh berkembang kan. Kadang-kadang kita nak kena keluar daripada comfort zone tu. So, aku cakap tadi kalau kita duduk dalam kumpulan tu kita yang paling pandai, kita kena keluar cari kumpulan yang lain. Untuk dapat tahu apa lagi benda Pengalaman ataupun input kan. Yes. Betul. Banyak kan bercampur dengan generasi-generasi lain. Betul. Jangan berkumpul dengan satu dalam circle tu je. Circle tu je. Kadang-kadang bukan apa, keluar. bila kita berkawan dengan orang lebih berumur, kita dapat pengalaman. Pengalaman yang kita takkan rasa. Betul. Sebab generasi lain-lain, pengalaman yang dilalui lain. Kadang-kadang betul lah macam kita cakap, alah, kau nak cerita zaman dulu dah habis lah. Tapi kadang-kadang pengalaman tu yang penting. Kadang-kadang Kita perlu benda tahu lah. musibah yang sama datang balik tapi dalam bentuk yang berlainan. Macam tu lah. So benda tu yang kita kena ambil pengajaran. Nampak generasi Z pada masa kini ataupun generasi yang mendatang. Ya, kesimpulan yang saya boleh simpulkan daripada Brother Mirul dan juga Brother Aiman cakap ni tadi adalah generasi yang kehadapan nanti perlu lebih bersedia. Maksudnya bersedia daripada segi fizikal, mental dan juga adab dan juga nilai tu, pertuturan, komunikasi, penggunaan gadget tu macam mana. Sebab itu kita perlu perhalusi supaya kita semakin negara ke hadapan ni, semakin kita nak melahirkan orang kata tu rakyat yang proaktif. Ya, warga belia yang proaktif lah senang cerita kan. Supaya orang kata tu akan datang lagi ramai generasi-generasi muda yang berjaya di luar sana. Sebab itulah. Itu sahaja daripada Brother Mirul dan juga Brother Aiman pada malam ini. Dan saya akhiri dengan Pedas Sikit Podcast. Salam Ramadan. Makan. Kita suap bos. Kita suap bos. Alamak, janganlah. Kita suap bos. Ini aku risau. Bye-bye. 5, 4, 3, 2. Aku. Satu pertembungan legenda. Berkik bertampar dengan amarah. Jangan angkat ya. Sesetip. Pertembungan yang bisa menyengat penuh kepedasan. Tunggu malam aku sedikit. Dua mahaguru kungfu beradu kebatinan, menguji kekuatan. Mereka bertendang, berkik, bertampar, entah habisnya pun tak tahu. Aku rasa kau pedas sangat. Bisa ambil kau jadi. Ringkit kau. Macam bisa menyengat tak? Oh, main kasar kau ya. Sama je apa. Boy, kiranya boy kau. Aku ada ambil kau. Itu takut tak? Sikit lah. Pedas sikit, pedas menyengat. Pisau pedas.